kesejahteraan hidup dalam rumah tangga, terutamanya dalam keintiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar? Jumpa lagi kita. Anda bersama Herbalist Cik Manan Ali. Tuan-tuan, dalam bercerita tentang kebahagiaan sepasang suami isteri khususnya, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan bagaimana kehidupan berkeluarga ini bukan sahaja dari sudut memberikan nafkah, benda seumpama rumah yang selesa, kenderaan yang selesa, dengan mencukupkan pakan pakainya, tetapi satu daripada yang sangat penting dalam kehidupan berkeluarga adalah keintiman dalam hubungan. Jadi untuk itu, tuan-tuan, kesempatan yang ada ini ingin saya berkongsi dengan anda beberapa fakta yang tidak boleh dinafikan. Tuan-tuan pernah dengar tentang herba yang namanya Eurycoma longifolia? Sudah pastinya bila sebut Eurycoma longifolia, ramai yang tertanya-tanya, apakah benda itu? Apakah herba itu? Tuan-tuan, sebenarnya Eurycoma longifolia sekian lama digunakan oleh tok-tok nenek kita dulu, tuan-tuan. Apa dia? Iaitulah tongkat ali. Tuan-tuan, apakah bahan aktif yang ada pada tongkat ali? Antaranya, tuan-tuan, ialah saponin dan juga flavonoid, di mana dua bahan ini mampu bertindak sebagai afrodisiak. Afrodisiak ini iaitu boleh memberikan rangsangan, memberikan energi, tuan-tuan, bagi tujuan kesejahteraan hidup dalam rumah tangga, terutamanya dalam keintiman. Maka SSP terpanggil untuk memformulasikan satu formula ampuh yang juga bertindak sebagai herba afrodisiak. Dengan apa? Dengan gabungan herba-herba terpilih dan premium. Hari ini saya ingin kongsi dengan anda produk yang dikenali dengan nama We Strong Herbal Juice. Kenapa agak unik namanya We? We ini merujuk kepada We, bahasa Inggerisnya adalah kita. Tetapi di sini agak simbolik. We Strong, kita akan kuat. Bila mana kita menjaga pada komponen tubuh badan kita ini, terutamanya di dalam menjaga ataupun kita nak generate sel yang membentuk tisu-tisu yang ada dan membentuk organ-organ dalam tubuh kita, maka tuan-tuan, tak kala 3 sel, tisu dan organ ini sihat, pastinya kita akan, tubuh badan kita berada pada kesihatan yang optimal. Tuan-tuan, dengan gabungan Tribulus terrestris, Butia superba dan juga Maca, 3 herba ini, Masya Allah, tuan-tuan, menjadi satu remedi yang sangat baik bagi sebuah keluarga suami isteri mencapai kehidupan, terutamanya dalam hubungan intim. Jadi untuk itu, tuan-tuan, bagaimana herba We Strong ini dapat memberikan kepuasan di dalam hubungan, terutamanya hari ini bagi orang lelaki lah. Guys, lelaki, tolong jangan ego untuk sembunyikan ketidakmampuan anda ketika berdayung. Seumpama sampan sudah di air, dayung sudah di tangan, tak kala anda berdayung belum sampai ke seberang, dayung anda dah patah. Dayung anda dah patah. So itulah yang berlaku kepada kebanyakan lelaki yang mengalami masalah iraksi, iaitu ketegangan bahagian sulit lelaki. Maka tuan-tuan, dengan amalan herba ini, We Strong Herbal Juice, yang sifatnya adalah komponen daripada herba-herba afrodisiak, sangat membantu untuk anda mengecapi sebuah kehidupan keluarga, khususnya dalam hubungan intim. Ingat, penceraian yang telah pun dicatatkan, antaranya sebabnya kerana masalah di ranjang. Tuan-tuan, oi, orang lelaki, jangan ego. Jangan ego dengan masalah anda. Berceritalah terus terang untuk kami bantu. Maka di sini insya-Allah komposisi yang ada ini memberikan satu kebahagiaan untuk rumah tangga anda. Jadi untuk itu, beramallah dengan We Strong Herbal Juice. Suami minum, isteri yang tersenyum. Tapi produk ini boleh digunakan oleh wanita. Tak kala isteri yang minum, suami tak minum, suami yang rasa gerum. So biar dua-dua minum, sama-sama bergaum. Itu dia. So inilah We Strong Herbal Juice. Sudah lama di pasaran dan telah membuktikan kejayaan bagi rumah tangga, terutamanya dalam hubungan intim. Tuan-tuan, begitu juga bagi yang ada masalah tak dapat anak, di mana kadang-kadang hormon estrogen, hormon progesteron, dan juga bagi orang lelaki juga menghadapi masalah hormon testosteron. Jadi insya-Allah ianya sangat membantu dalam perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, insya-Allah. Dan sudah terbukti mereka yang mendirikan rumah tangga 20 tahun, 30 tahun yang tak dapat zuriat, dengan izin Allah, beramal dengan We Strong
dan hasilnya menimang cahaya mata. So, kongsikan maklumat yang baik ini kepada seluruh kantaulan kita, ahli keluarga kita. Sebenarnya hebat sebenarnya herba-herba kejadian Allah ini. Tinggal lagi kenapa kita tak guna? Kerana mungkin keterbatasan maklumat-maklumat yang pada diri kita. Jadi hari ini saya kongsi ilmu yang sangat bermanfaat untuk anda. So, guna Wisrong, jangan tak guna. Faham betul cara guna. Untuk pengambilan pertama setengah secit, ambil waktu pagi, selang 3 ke 4 hari baru sambung setengah secit yang berikutnya. Dengar betul-betul. Healing crisis ataupun DOC selalunya dihidapi oleh pengguna Wisrong. So, macam mana cara jika bisa-bisa badan berlarutan? InsyaAllah banyak juga minum air kelapa. Jangan yang ada ais, yang fresh. Ambil kelapa fresh, potong, terus minum jika bisa-bisa badan berlarutan. InsyaAllah semoga dapat membantu anda dalam menceriakan rumah tangga. Jumpa lagi. Saya Cik Manan Ali, herbalis anda. Pastinya akan rasa tersenyum bila anda bahagia. Saya sudah buktikan. Anda bila lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Jadi, jom beramal dengan Wisrong Herbal Juice. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.